Jadi kita tengok pengajaran hadis ni, maksudnya setinggi-tinggi tingkat kebahagiaan manusia ialah alim, dan setinggi-tinggi lapisan kecelakaan manusia itu ialah jahil. Karena orang yang jahil ini, dia tak tahu yang tu, tak tahu yang tak tu, tak tahu yang halal, tak tahu yang haram. Dia tak tahu apa, tak kenal, tak kira dosa, tak kira pahala. Ada orang yang jahil, dan akhirnya dia tak tahu benar dia buat perkara-perkara yang dia buat tu, dia merosakkan iman dia, Islam dia. Dia tak nak rasa apa. Baik tu kalau Hindu raya apa, dia nak ambil hati Hindu, nak bagi Hindu sokong dia sokong Hindu dia. Raya sama-sama Hindu, dia tak nak apa, dia tak nak rasa apa. Lepas tu dia kata hudud tak sesuai, dia tak nak rasa salah sikit pun. Padahal dia jadi kafir, murtad. Dia tak nak rasa hukum Allah, kata tak betul, kata tak sesuai, kafir. Tak nak rasa apa, tak tahu apa. Berpura-pura Islam. Ada satu majlis tu kita tengok dia latar belakang tempat entak dia duduk tu orang ukiran apa ni, gambar pintu Kaabah, ayat-ayat Al-Quran, dua orang putih. Mari apa? Steven bukan mari apa? Betul saya betul. Nama belakang dia tu kira pintu Kaabah tu. Gambar. Ya, gambarnya. Tu aja bawa ilmu. Tak sesuai macam. Orang kafir main bubuh. Hak tu. Belakang. Kalau orang Islam main tak apa juga lah. Dia pemimpin kafir. Ya, nak dakwah. Tapi pun belakang. Membelakang ayat-ayat Quran. Nampak dia tak boleh depan, dua belakang. Kalau nak dakwah dia depan, dia dua belakang. Kawan tu pun ada dalam belakang dia pun belakang kan juga. Islam. Jadi orang yang jahil ni dia tak kenal Islam, dia jadi buta Islam. Orang yang buta Islam dia bahaya. Di akhirnya dia boleh rosak iman. Terkeluar daripada Islam pun dia tak rasa apa. Dia tak rasa apa. Ini kita cukup bimbang. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang berikutnya, afdalul imani an ta'lama anna Allah ma'aka haituma kunta. Rawahu Tabrani. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'afdal iman, maknanya iman yang paling tinggi. Iman ada martabat yang kedudukan ya. Macam mana? Ada bertahap-tahap, peringkat. Nah, jadi orang beriman 100% kena yakin sepenuhnya. Tak boleh ragu-ragu sikit pun baru jadi mukmin. Kemudian orang yang cukup tinggi imannya, tengok dari segi amalannya pula. Amalannya, tindak tanduknya, keputusan yang dibuatnya, ini semua cara kehidupannya, cara dia hidup dia, rumah tangga dia, pergaulan dia, kita tengok abang kita tengok. Nampak kedudukan itu orang beriman. Keadaan dia tu sombong, kadang semua orang sombong. Jadi taklah dia rasa dia besar, dia rasa dia hebat. Afdalul iman an ta'lama anna Allah ma'aka. Seafdal iman, setinggi-tinggi iman, bahawa kamu mengetahui engkau Allah itu beserta dengan engkau di mana-mana saja kamu berada. Aina kunta.
kita merasai, menyedari Allah sentiasa bersama-sama kita di mana saja kita berada. Aina kunta, di mana-mana saja kamu berada. Jadi kalaulah kita sentiasa merasai Allah ni, meyakini bahasanya Allah sentiasa bersama-sama dengan kita, segala percakapan kita berhati-hati nak cakap, nak melakukan satu perkara, kita berhati-hati. Allah tengok, Allah sama-sama kita. Tinggal kita tak nampak Allah. Allah tengok kita. Nak cakap, nak buat keputusan apa saja, kita mesti berhati-hati. Sebab itu orang yang beriman ini seumpama orang yang berjalan di kawasan yang penuh dengan duri. Kawasan yang penuh dengan duri. Macam mana keadaan orang yang berjalan dalam kawasan yang penuh dengan duri? Dia sentiasa berhati-hati, berjaga-jaga, takut terpijak duri, takut terkena duri, takut tersangkut duri. Takut duri cakup baju dia, badan dia, kepala dia. Ya. Jadi dia sentiasa berhati-hati. Abang itulah juga orang-orang yang beriman dalam semua perkara, dalam apa juga yang dia nak buat, dalam apa suasana sekalipun, dia dalam keadaan orang beriman, di mana saja keputusan dia, tindak tanduknya, semua putus, tindak tanduk orang beriman, semuanya lantunan daripada hati, daripada iman. Yang tu Allah Rasulullah ajak kita supaya hidup kita ni sentiasa diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah meridai kita, kita meridai Allah. Jadi kita radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridai mereka dan mereka juga meridai Allah. Baru selamat iman kita, Islam kita. Dan hadis yang berikutnya kata Nabi, afdalud du'a an tas'ala rabbakal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah fa innaka idza u'titahuma fid dunya thumma u'titahuma fil akhirah faqad aflahta. Rawahu Ibnu Majah an Anas bin Malik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seafdal doa. Ini doa yang paling baik sekali. Bahawa engkau pinta Tuhan engkau memaafkan. Antas ala rabbakal afwa. Kita kena minta ampun kepada Allah atas kesalahan yang kita lakukan. Kerana kita sebagai hamba Allah tak pernah sunyi daripada dosa, melakukan dosa. Sentiasa kita melakukan kesalahan. Nabi pun abang, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Bukan kita sikit-sikit. Khata'un. Kalau Nabi kata khati'un, bersalah. Tetapi kalau kata khata'un, cukup banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang-orang yang melakukan kesalahan, kalau Islam ada orang melakukan kesalahan baik, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan at-tawwabun, iaitu orang-orang yang kembali kepada Allah Taala, iaitu orang taubat. Dia bertaubat bila dia melakukan kesalahan, dia bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cukup suka kalau orang yang salah ni doa. Kalau hamba-hamba yang memohon doa, memohon keampunan kepadanya, Allah cukup suka. Begitu juga memohon dalam perkara lain pun Allah suka semua. Sebab itu syarat untuk nak berdoa ni, satu, kita kena meyakini bahawasanya Allah menerima, Allah akan menerima permohonan. Kita mesti, bila kita minta kepada Allah, kita mesti yakin Allah akan menerima permohonan kita. Jangan kita tak yakin. Kalau kita menganggap bahasanya doa kita Allah tak terima, Allah tak akan terima.
Dalam hadis kursi Rasulullah kata, firman Allah SWT, kata Allah, ana 'inda zanni 'abdi, ana 'inda zanni 'abdi, aku mengikut apa yang disangka oleh hamba-Ku. Mengikut apa yang disangka oleh hamba-Ku. Kalau hamba-Ku menyangka aku takkan menerima permohonannya, aku tak terima. Sebab itu syarat nak doa ni, nombor satu kena yakin Allah menerima permohonan kita. Sebelum syaratnya, sebelum berlaku lagi adalah mana beriman dan beramal. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi. Ada syarat. Yang kedua adalah setelah dia yakin kepada Allah, ya. Allah kata, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan memperkenankan permohonan orang-orang yang memohon kepada aku apabila mereka memohon kepada aku. Tapi syaratnya falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka juga memperkenankan perintahku. Apa yang aku perintah itu hendaklah mereka buat. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepada aku. Dua ni saja. Dia beri perintah Allah dilaksanakannya, kemudian dia beriman kepada Allah. Dia beriman dan dia mesti yakin. Jangan tak lagi tak yakin. Kalau nak awak terima dengan kita, kalau setengah memang karat kamu tu, dia tak ada berdiam, tapi Allah bagi juga bagi dia apa? Kalau syarat yang pertama tak ada, kita kata kalau dia beriman pun tak, kemudian beramal pun tidak, tapi permohonan dia ada, Allah terima. Tu Allah terima atas cara istidraj macam orang kafir tu. Sami-sami siap tu, dia minta. Ya, dia minta kepada Allah. Sami-sami itu sami itu. Allah terima permohonan, tapi Allah beri atas jalan bukan istidraj. Setengah-setengah orang tu sembahyang pun tak apa-apa tak. Tapi kalau hari-hari minggu, hari cuti penuh, orang jauh-jauh dia ubat kat dia. Dia minta, Allah terima. Tapi Allah beri atas jalan bukan istidraj. Bukan cara apa? Jalan kasih sayang nak istidraj. Macam orang kasih orang kafir ya. Macam tu. Bukan cara kasih sayang orang istidraj. Orang yang luar biasa yang berlaku kepada orang-orang fasik, orang yang derhaka kepada Allah, orang kafir. Itu istidraj. Kita ni kita minta Allah beri dengan kasih sayang, dengan rahimnya, dengan rahim. Orang beriman tu ya Rahman dan Rahimnya. Jadi kita Allah kita uji da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu. Jadi afdal doa antas ala rabbakal afwa, hendaklah kau mohon kepada Allah SWT maaf supaya diampuni dosa-dosa kamu. Wal afiyata, dan afiat, minta disihatkan kita, tubuh badan kita, Allah beri tenaga kepada kita, beri kekuatan kepada kita, ya. Ni Allah bagi kita ni jadi sihat. Karena sihat ni adalah nikmat. Kalau kita sentiasa sakit, macam mana nak beribadah? Macam mana nak berdakwah? Macam mana nak berjuang, nak berjihad, nak melawan musuh kalau sentiasa tak sihat? Sebab tu nikmat yang paling besar iman dan Islam. Itu nombor satu. Kalau iman dan Islam tak ada, kaya-kaya tak mana pun tak pakai, tak apa gunanya, ya, tak ada apa guna. Kalau iman tak ada, agama Islam tak ada, Islam rosak, ya. Iaitu sebesar-besar nikmat ialah iman dan Islam. Yang kedua sihat. Sihat itu maknanya macam mana? Mata dah boleh gunakan untuk melihat dengan elok, telinga dah boleh mendengar dengan elok, kemudian
hidung ada dia bernafas dengan elok, kemudian anggota ada dia guna kan, jalan sana buat ada ni buat ni dengan elok. Ini nasihat. Sihat. Nak berdakwah kan, nak berjuang kan, nak beribadah kan. Kalau waktu sihat ni, insya-Allah. Tetapi kalau dah tak sihat, nak buat apa? Saya pernah pergi ke Mekah dengan ada seorang Allah. Dia menjaga haji. Sampai ke Mekah tu, dia buat haji apa ni? Haji ifrad. Sampai tu masa tawaf kuduk tu dia dah jatuh siap dah. Jatuh siap dah. Kata habis tawaf kuduk. Lepas balik tu dia bilik. Duduk di bilik. Kemudian pergi ke Arafah. Tidur. Pergi ke Mina pun tidur. Saya tu tak sanggup balik. Lepas saya menentang tu, saya menentang tu dia. Tu buat balik ke Mekah. Duduklah esok kala saya pergi. Cepat saya letak tu, saya letak untuk dia. Macam tu lah keadaan. Sampai balik. Masa tawak badak tu pun bawa macam tu lah. Contoh masa tu abang saya tunggu belah sana. Masa sa'i tu saya tunggu di Marwah. Saya takut dia bilang Pak Arab takut bilang tak tuit. Itu dia pun tak tipu. Elok dia lagi bila habis tinggal tahun. Dia tinggal dekat Marwah. Jadi kalau badan tak sihat, nak ibadah pun tak sempurna. Tidur dia di bilik. Banyak-banyak masa orang pergi menjaga haji dia duduk di bilik. Jadi nak buat haji satu, umrah satu. Itu pun kita bawa. Ya. Ada habuan masing-masing, macam-macam. Ada, ya. Dia macam-macam. Dia ke Mekah dia macam-macam. Macam-macam cerai pada cerai dia nak. Pergi elok orang sini. Sampai nak cengkak kata cerai. Cerai di Mekah ni. Tampak isteri depan saya. Pasal isteri sesat. Terikut orang lain. Orang dia ni. Silap Terikut orang lain. Suami dia. Mana dia pergi? Saya waktu tu peluntuk pergi lah. Kami cari. Tapi dia nak maaf kan. Tapi dia nak maaf tak mesti dia dapat. Tak apa. Kawan-kawan cari dapat apa naik. Yang ni kan. Ya. Hampir mana. Orang dia dapat. Dia dapat. Dia buih. Tu. Pergi beribadah tu. Dia tampak engkau tu. Tengah-tengah orang ramai. Ada macam-macam. Ada yang jenis tak mau ziarah makam Rasul pun ada. Nangis-nangis. Ajak nangis tak mau lah, tak mau. Orang buat tak mau masuk ziarah makam Rasul. Jadi macam-macam keadaan di sana. Ada yang sakit terus. Ada seorang pergi umrah dengan saya. Dia ni memangnya datang bulan 2 minggu umrah tu. Sampai ke Madinah. Saya tak sampai ke Madinah. Pergi Madinah tu. Ketang bulan. Orang baca 7 bulan. Ketang ni. Tak penasar. Dia pergi ke Madinah. Sampai Madinah. Datang bulan. Nak masuk dalam masjid semayang. Sekali pun tak ada masjid Madinah. Masjid Nabawi. Lepas tu nak pergi Mekah. Nak buat umrah. Dia tanya saya macam mana? Nak niat nak harap umrah. Kena niat. Kita nak pergi buat umrah. Kena niat lah. Pergi. Sampai ke Mekah. Niat-niat haram. Sekali pun tak boleh masuk Masjidil Haram. Nak tawaf sekali pun tak boleh. Duduk di bilik. Sampai hari nak balik. Tanya saya macam mana? Macam mana? Dia kata kena niat gatal niat haram. Bukan, kita bertahan dulu. Saya tak
dah macam kami. Sure.